Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda sedang menonton podcast Sema Sikit Tapi Sampai bersama saya Hani. Okey, hari ni kita nak ada satu episod istimewa. Kita nak berjalan. Kita nak ada naik mesin masa versi kita sendiri. Jadi topik kita pada hari ini adalah zakat time machine. Kita nak bawa anda, saya nak bawa korang semua berjalan dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus ke zaman kita pada hari ini. Okey, kita nak tengok bagaimana perjalanan zakat berubah, apa yang kekal dan yang paling penting apa yang kita boleh belajar untuk kehidupan kita hari ini. Dan istimewanya kita bawakan seorang tokoh yang memang tidak asing lagi. Kalau sebut nama beliau terus terbayang suara yang tenang, huraian penuh ilmu dan nasihat yang sentiasa menyentuh jiwa. Sama-sama kita alukan Ustaz Datuk Dr. Haji Zahazan bin Muhammad. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat tu? Alhamdulillah, baik. Ni Datuk daripada KL ke? Ya, dari KL. Perjalanan okey tak tadi? Alhamdulillah, semua lancar. Alhamdulillah. Tak jam lah Okey, jadi kita teruskan dengan topik kita pada hari inilah. Jadi kita nak bawakan pendengar menelusuri sejarah, memahami realiti dan akhirnya menghayati zakat sebagai satu ibadah yang merentas zaman. Okey, jadi Datuk, kalau kita pusing tombol mesin masa ke 1400 tahun dahulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, jadi macam mana suasana zakat pada masa tu Datuk? Pertamanya Hani, kalau kita lihat dan tuan-tuan perempuan muslim-muslimat dimuliakan Allah sekalian, zakat ni sebenarnya datang perkataan yang sangat mulia lah. Perkataan-perkataan yang dipilih oleh Allah ni sudah tentulah mulia dan agung. Perkataan zakah yasku, zakah yuzaki tazkiyah, makna dia merujuk kepada makna bersih. Makna cantik, anggun, subur. Jadi kalau kita perhatikan makna yang dikehendaki oleh Allah SWT berkenaan dengan zakat ni, contohnya surat Taubah Allah nyatakan khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Maksudnya bahawa daripada ayat ini Allah menyatakan ambillah sebahagian daripada harta mereka, satu sedekah yang akan menyucikan harta mereka. Bagaimana dinyatakan khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maknanya menyucikan hati mereka dan menyucikan harta mereka. Dan dari sudut logik akal kalau kita lihat, ini perlu diberitahu selalu dan diingatkan bahawa harta ni memang menarik lah. Bila seorang sahabat Nabi masuk Islam, nama dia Hakim bin Hizam radhiyallahu an. Beliau ni masuk Islam agak lambat. Hakim ni menarik ceritanya. Beliau ni lahir dalam Kaabah. Dia ni anak saudara kepada isteri Nabi Khadijah radhiyallahu anha. Jadi bagaimana Hakim bin Hizam bin Khuwailid ini, ibunya masuk dalam Kaabah, maka ibunya merasa nak melahirkan anak, tiba-tiba terberanak pula dalam Kaabah. Dia boleh buat teka-teki tahu muslim-muslimat sekalian. Jadi Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dia masuk Islam agak lambat, iaitu hampir 20 tahun lepas Nabi menyeru kepada Islam. Bila Nabi diutuskan, antara yang paling cepat masuk Islam yang kita semua sedia maklum Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar ni sahabat baik kepada Hakim dan dia sahabat baik kepada Rasulullah juga. Tapi hidayah Allah ni sampai lambat kepadanya. Maka Hakim masuk Islam. Selepas Nabi dah berhijrah ke Madinah, Nabi membuka kota Mekah, barulah dia masuk Islam. Jadi Hakim ini oleh kerana rasa kecewa terhadap dirinya sendiri. Mengapalah aku masuk Islam lambat, orang semua masuk Islam awal aku lambat. Jadi dia berlumba-lumba untuk buat kebaikan. Ada banyak cerita beliau. Tapi satu daripada yang menarik, ketika Nabi membahagikan harta rampasan perang dalam perang Hunain, maka dia telah minta lebih. Nabi bagi kepadanya 100 ekor unta. Diminta lagi, Nabi bagi lagi 100. Diminta lagi, Nabi bagi sampai 300 ekor. Banyaknya harta rampasan perang pada waktu itu. Dan Nabi akhirnya telah bersabda kepada Hakim, wahai Hakim, sesungguhnya hartanya satu yang sangat menarik dan sangat menggoda. Tetapi Allah telah memberi kepada kita sebagai pemegang amanah untuk menguruskannya. Maka takutlah kamu dunia, takutlah kamu kepada perempuan. Dalam wasiat yang Nabi kemukakan itu turut menjelaskan betapa pentingnya orang Islam, orang lelaki itu utamanya mengawal diri mereka daripada tergoda dengan orang perempuan. Jadi dalam konteks peringatan Nabi kat sini menunjukkan kepada kita bahawa harta ni menariklah. Betul. Kita kumpul penat-penat, kita cari penat-penat. Ya, anak-anak muda kadang-kadang kita tengok dah kerja waktu siang, malam pergi lagi mencari rezeki dengan cara-cara yang tertentu. Mudah-mudahan halal Maka tiba-tiba bila kita kumpul, cukup haulnya, cukup nisabnya,
maka tiba-tiba kita kena keluarkan sebahagian daripada peruntukan yang ditetapkan oleh Allah. Tang tu yang ramai merasa macam penat aku cari kena penat keluar. cari, kena keluar balik. Tapi hebatnya penggunaan yang Allah sebut di sini, zakah yazku, maknanya dia membersihkan. Logik akal Hani memang takkan sampai kepada mikir aku kumpul banyak ni Kalau macam emas tu katalah 20,000 hawalnya cukup, setahun kena keluarkan zakat 2.5%, 2.5%. Banyak nak kena keluar ni. Kalau 40,000, 100,000. Betul. Tengok kadang-kadang bila 100,000 tu usahawan masih lagi mampu keluar 100,000 apa? 2,500. Sejuta? 25,000. 25,000. 10 juta? 250,000. 100 juta? Mudah-mudahan Hani besok jadi jutawan 100 juta. Yalah. InsyaAllah. Amin. Amin. 100 juta tang nak keluar 2.5 million. Itu yang orang jadi berat. Kalau 25,000 masih tahan lagi. 200,000 masih okey lagi. Tapi bila sampai ada juta-juta zakat nilai yang dikeluarkan, tang ni lah mula orang rasa banyak benar ni. Orang Melaka kata banyak benar maka dia pun melihat pada dunia usaha tu, dia buat program makan-makan. Dia bagi anak yatim makan. Baru apa? 200,000, 300,000, katalah 400,000. Kerana dia nak selamatkan 2.5 juta itu. Kerana setiap 100 juta dia kena keluarkan 2.5 juta. Jadi kat sini akal manusia yang kurang iman, yang lemah iman, dia mula akan berfikir tak logik lah, kenapa pula kena keluarkan ni? Jadi kat sini Islam mengajar kita Uzmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maknanya mengeluarkan harta itu ada dua perkara kat situ. Bersihkan hati, bersihkan harta. Kerana maklumlah kalau kita berniaga sebagai contohnya. Ni saya suka bawa gambaran ni kepada orang muda yang suka berniaga pada ini. Kita berniaga kadang-kadang kita tersilap cakap bahawa saya yang terbaik. Padahal belum tentu yang terbaik. Betul. Kita buat satu perniagaan apalah, contohnya bas ke apa benda lah bentuk benda. Kita seorang transporter ke, ada kenderaan lori banyak ke, kita buat rumah ke, kita janji buat semua perfect. Tapi bila kita siap rumah, ada bocor contohnya. Dan kadang-kadang klien kita tidak mampu untuk minta segala benda, kekurangan itu berlaku pada kita dan kita pun tidak tahu. Jadi kat situ nilai harta yang kena dibersihkan. Sini yang kena diajar kepada umat Islam. Perkataan zakah yazku, zakah yuzaki, tazkiyah, berarti menyucikan harta ni tadi supaya jangan kita terambil satu yang bukan milik kita. Okay, faham. Jadinya saya ada terbaca dalam masa zaman Rasulullah dulu, ada satu masa tu memang ada satu masa tu kiranya orang yang bayar zakat je, penerima zakat tu tak ada. Kira macam zero asnaf waktu tu, ada kan? Ya. Yang berlaku itu pada zaman seorang tabi'in yang terkemuka namanya Umar bin Abdul Aziz. Iaitu bila zaman menyaksikan keadilan pemerintahan, bahawa segala sistem berjalan dengan betul sehingga semua orang mendapat hak masing-masing, maka tiada penganiayaan dan mengambil hak orang lain, maka pada masa itu Allah menaburkan keberkatan kepada mereka. Ini bersesuaian dengan surah Al-A'raf ayat ke-96 bila Allah nyatakan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kalau penghuni satu tempat itu beriman bertakwa kepada Allah, kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkatan langit dan bumi. Oleh kerana keberkatan ni milik Allah SWT. Dulu mereka ada satu istilah tu. Kalau kita baca kisah penjajahan zaman kolonisme dulu, mereka ada satu falsafah itu dipanggil sebagai TFR. Total Fertility Rates. Okay. Yang mana masyarakat besar macam Jepun, Jerman yang terkenal sebagai kuku besi pada zaman dahulu, mereka berfikir bahawa masyarakat mereka akan bertambah mengikut skala sekian. Jadi dengan sebab tambahan itu, mereka perlukan bilangan permukaan bumi ataupun banyak negara yang perlu mereka jajah untuk tanam, crops mereka tanam, gandum dan sebagainya lah. Sehingga menyebabkan mereka menjajah negara-negara lain. Tapi rupa-rupanya masuk kurun ke-20, mereka menyaksikan banyak negara ini memilih untuk jadi, yang ni pun satu isu yang penting untuk kita orang Islam faham. Mereka ni tak mau ada anak. Childless, tak mau melahirkan anak. Kerana beranggapan bahawa anak itu satu beban. Negara macam Jepun yang maju pada ini pun dia punya
Dia punya birth rate pun jatuh. Betul. Kadar kelahiran jatuh, Jerman dan sebagainya. Hmm. Jadi sebenarnya tidaklah seperti mereka katakan Hmm. bahawa rezeki itu datang daripada bumi, kena kumpul banyak. Kita orang Islam, Allah menjelaskan dalam Quran, mengajar kita bahawa rezeki kita langit. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki kamu datang daripada langit, keberkatan datang dengan hujan dan sebagainya. Maka bila kita balik kepada cerita keberkatan yang pernah berlaku pada zaman Umar bin Abdul Aziz ni, walau pemerintahannya tak sampai pun 3 tahun, 2 tahun ataupun setahun lebih, tapi beliau telah pun berjaya menjadikan negaranya begitu makmur. Lalu orang mengeluarkan zakat, tak ada orang nak menerimanya kerana pengagihan yang begitu stabil ataupun kerana peluang-peluang pekerjaan yang diberikan kepada rakyat pada waktu itu, dan mereka pun mendapat keberkatan daripada kesungguhan mereka dalam beribadah kepada Allah. Maka keberkatan datang kepada mereka. Jadi balik kepada, ada satu teori yang menarik tahu. Dikatakan bahawa di mana sahaja diberikan ataupun diwujudkan peluang secara adil pemerintahan itu, maka keberkatan akan datang. Walaupun pemimpinnya seorang kafir. Sebaliknya, kalau sesebuah tempat itu pemimpinnya tidak mengamalkan keadilan, negara itu akan jadi miskin. Walaupun pemimpinnya orang beriman. Kalau Hani pergi sebagai contohnya lah ke negara yang orang sibuk cerita negara-negara makmur, macam negara barat, sebahagian daripada negara macam New Zealand, orang petik korma, bukan korma lah, mana ada korma kat New Zealand ni? Strawberry itu Australia Mereka kerja simple-simple macam tu pun pendapatannya besar. Kerana dalam teori yang dikemukakan oleh para ulama, di mana ada keadilan dan di mana ada nilai kemanusiaan itu dihargai, keberkatan akan datang. Walau pemimpinnya kafir. Tapi sebaliknya, kalau mereka tidak memberikan peluang itu secara adil kepada masyarakat, kepada umat, kepada manusia, kepada binatang, maka negara itu akan ditimpa kemiskinan. Walaupun pemimpinnya seorang Muslim. Jadi ini sangat berkaitan lah. Kita melihat kepada negara umat Islam, kata Syekh Muhammad Muntawli Sya'rawi, seorang ahli tafsir yang terkemuka di Mesir. Dia kata sebenarnya kalau zakat ini mekanismenya, kalaulah semua orang beriman mengerti dia ada saudara, dia ada adik-beradik yang susah dan sukar yang perlu dibantu, maka takkan ada orang susah dalam hidup ini. Kalau kita sendiri sebagai contoh, kita kecilkan skop dalam konteks masyarakat kita ni, tak payah kita pergi yang besar lah, kita pergi dalam keluarga saja. Bahawa kita punya komitmen, adik-beradik, makcik, pakcik. Dengan syarat mereka ni, jangan minta-minta lah. Minta-minta ni pun satu benda yang kita kena ulas juga. Sebab dalam hadis mengatakan bahawa orang yang minta-minta ni besok di akhirat, dagingnya akan luruh daripada mukanya di akhirat. Jadi kalau seseorang itu dia punya barometer, kayu ukur untuk dia layak menerima bantuan, dalam hadis mengatakan seorang lalu rumah dia tengok, fulan kesiannya. Yang kedua lalu, fulan ni miskin lah. 3 orang punya penyaksian barulah dia layak untuk menerima bantuan. Dalam Islam begitu. Jadi kita tak mahu dalam hidup orang Islam pada hari ini hidup suka minta-minta. Tapi sebenarnya mereka tidak memerlukan. Yang dia perlukan di situ apa dia sebenarnya? Makanan, pendidikan. Bukannya kemewahan. Betul. Bukannya sesuatu untuk ditayang-tayangkan kebendaan. Yang jadi masalah, kita takut pada umat Islam pada hari ini. Ya, saya kira zakat ni mainkan peranan banyak yang baik-baik kepada umat. Tapi selalu lemparkan kata-kata yang tidak baik. Kerana masyarakat, kadang-kadang ada sebahagian daripada masyarakat mungkin tak ramai lah. Mereka ni suka minta-minta. Tadi dalam hadis yang saya ceritakan di awal tadi, Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu ni, kesan daripada Nabi menegurnya kerana dia minta-minta itu, Nabi bersabda kepadanya, Aliyadul uliya khairun yusuflah. Wahai Hakim, tangan di atas baik tangan di bawah. Seorang yang minta-minta kerana seorang yang minta-minta mencari rezeki kerana nak bantu keluarganya, maka dia akan diberkati oleh Allah. Sesiapa yang minta-minta rezeki untuk kemewahannya, maka dia tidak akan diberkati. Dan kehidupannya seolah-olah makan tapi tidak kenyang-kenyang. Tak cukup-cukup. Tak cukup-cukup. Bayangkan kita naik kapal ke laut, air habis, kapal pun hanyut, kita tak ada apa nak minum air laut. Boleh hilang dahaga tak? Tak. Macam itulah kehidupan orang yang sentiasa dibuai oleh rasa tidak cukup. Mencari dan kemudian tidak pernah sereda dengan Allah berikan. Ini satu bab tasawuf yang penting juga untuk kita sentuh. Kalau tidak, nanti masyarakat kita akan sentiasa dibuai rasa tidak cukup. Rasa aku tersepit. Kenapa orang tak bantu aku? Kita ni kena ada minda yang progresif lah.
Melihat sebagai contohnya negara-negara maju, satu daripada komponen yang ada dalam diri masyarakat mereka kan, mereka nak memberi. Ya, saya bagi satu contoh ni ketika saya pergi berjalan-jalan dekat negara macam Europe. Saya tengok orang tua-tua umur 60-an pun masih duduk lagi di taman-taman, kerjanya mengutip botol-botol yang ada dalam tong sampah. Saya pun bertanya kepada dia, ni pakcik buat apa ni? Ketika tu 20 tahun lalu lah. Rambut hitam lagi pada masa tu. Jadi bertanya, pakcik buat apa ni? Dia kata, saya kutip botol ni. Kenapa kutip botol ni? Sebab saya dah banyak mendapat kemewahan, kemudahan masa saya bekerja dalam kerajaan negara saya. Jadi tiba saya nak give back kepada country saya. Jadi saya lihat sampah ni tidak disegregatekan dengan betul, di mana ada yang recyclable-nya, di mana kertasnya, di mana plastiknya. Jadi kita rasa macam kagum. Kenapa orang bukan Islam berfikir begitu? Dia nak give back kepada country dia. Dia tak fikir nak minta sampai dia tak ada apa-apa lagi dalam negara itu. Dan akhirnya dia menyifatkan negara itu tidak memberi kebaikan kepadanya. Jadi ni minda seperti ni kita kena bimbing dan pupuk. Dan itu sebab antara yang menarik sekali kaitan dengan zakat ni, rukun Islam ni jangan dipandang berpecah-pecah. Dia kena dipandang secara kesatuan macam tu. Salatnya, zakatnya, puasanya, syahadah dan juga hajinya. Bahawa kan kalau kita perhatikan, sebenarnya tanda haji mabrur, Nabi menyatakan dalam hadis Ahmad dengan sanad yang sahih. Tak ada banyak pun tahu kesan dia. Yang pertama, rajin bagi salam. Yang kedua, rajin bagi makan. Rajin bagi salam, mana kalau kita nak bagi salam pada orang, kita senyum kan. Senyum, baik sangka tak ada orang. Assalamualaikum, muka tegang kan. Kemudian bagi makan. Bagi makan ni apa? Menandakan kita nak memberi kepada orang lain. Kalau kita latih anak-anak kita, ibu-ibu yang mendengar, bapa yang mendengar, anak kita pergi sekolah pagi-pagi, kita preparekan makanan untuk di tengah hari kat sekolah kan. Nak, ni ibu bungkuskan 2 nasi lemak. Satu kau punya, satu ibu minta pada kau tolong bagi kepada kawan-kawan susah nak. Macam mana yang ibu maksudkan susah tu ibu? Contohnya pakaiannya tak terurus, dia tidak makan tengah hari, tolong nak bagi. Besok bungkus mihun, bagi lagi kepada anak. Kerana benda begini melatih diri kita untuk bersifat apa tahu? Qanaah. Cukup dengan apa yang ada. Jangan kita minta-minta di luar keperluan kita. Yang jadi masalah besar kepada umat Islam pada hari ini, yang saya nyatakan tadi, dia rasa tidak cukup. Betul. Padahal rumahnya dah ada. Pernah zaman Nabi SAW tahu, seorang sahabat bercerita tentang kehidupannya ditekan oleh kesusahan. Maka Nabi tanya kepadanya. Tanya-tanya, akhirnya dia punya description kepada kehidupan dia. Dia siap ada pembantu di rumahnya. Padahal dia minta lagi. Maka Nabi kata padanya, Izan innaka minal umara. Kalau begitu gaya ceritamu bahawa kamu ada pembantu kat rumah, menandakan kamu ni dah cukup lah. Seorang raja, bukan orang biasa. Innaka minal umara. Kamu kalau begitu raja. Jadi kadang-kadang begitu maksudnya. Kita ada kereta kat rumah. Ada rumah yang selesa walaupun belum bayar kan. Ada mungkin kat kampung ada tanah. Mungkin ada, kalau orang tempat lain mungkin ada kerbau, ada lembu, ada apa semua, ada kambing. Mungkin harta ayah boleh difaraidkan kalau berlaku kematian sebagainya. Tapi masih rasa tidak cukup. Ini masalah yang selalu menimpa umat Islam. Satu lagi yang saya nak sebut pada tuan-tuan, perempuan, muslim-muslimat sekalian. Umat ini akan menjadi lebih baik masa depannya kalau mereka berniaga. Berniaga. Orang muda macam awak kena fikir untuk berniaga. Gurau tapi gurau ni ada makna tau. Jangan fikir nak makan gaji. Kenapa Ustaz? Ya, sebab Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Idza taraktum tijarah zahaba sulusul idarah." Kalau umat Islam kehidupan mereka ni berfikir untuk makan gaji saja, tidak mahu berniaga, mereka akan kehilangan sepertiga daripada pemerintahan mereka. Ini kata-kata ni sangat bahaya. Kerana Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ketika baginda naik jadi khalifah, antara tanggungjawabnya adalah meneruskan agenda penting Nabi sampai kat Madinah tu. Nabi bangunkan pasar untuk orang Islam. Ada seorang sahabat dia pergi perang Mu'tah, maka 3 jeneral itu terkorbankan. Kita tahu kan, seorang bernama Zaid bin Harisah, yang kedua Ja'far At-Tayyar, Ja'far bin Abi Talib, yang ketiga Abdullah bin Rawahah. Nabi bersabda, kalau yang pertama ni mati syahid, naik yang kedua. Kalau yang kedua ni mati syahid, ganti yang ketiga. Kalau yang ketiga mati syahid, terpulanglah kamu untuk pilih siapa yang layak menjadi khalifah, menjadi pemimpin kamu. Maka apa yang disabdakan Nabi itu betul-betul berlaku. Jeneral pertama Zaid bin Harisah mati.
Ja'far al-Tayyar mati, dia tebas kedua tangannya. Nabi bersabda ketika itu di Madinah, Nabi nampak apa yang berlaku di sana dengan wahyu yang Allah berikan, bahawa Ja'far ni telah terbang di syurga bersama dengan sayap yang Allah gantikan tangannya terputus itu. Sekarang Allah birawaha, mati syahid. Dan nampaknya umat Islam telah milih khalifah yang keempat yang Nabi sifatkan pada ketika itu sebagai Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Siapakah dia? Khalid Walid. Khalid tidak diangkat oleh Nabi kerana dia baru masuk Islam. Jadi Nabi menghormati prioriti seniority yang ada. Nabi kembali kepada umat Islam, kamu pilih. Kalau mati 3 ni, kau pilih. Yang menariknya, Ja'far ni bila beliau mati syahid, beliau ni sepupu Nabi tau. Okay. Beliau punya beberapa orang anak. Yang sulung bernama Abdullah. Maka Nabi panggil Abdullah, bapa kamu dah meninggal nak. Aku bapa engkau tau. Tapi aku tak mau bagi pada engkau apa-apa. Walaupun aku pemimpin tertinggi umat Islam, tapi aku bagi engkau peluang berniaga. Engkau panggil kawan kau datang kat sini. Ni engkau berniaga kulit, engkau berniaga kuda, engkau berniaga ikut kemampuan kau lah. Engkau bapak engkau kaya, mungkin boleh belikan kuda, berniaga kuda, kereta lah umpamanya, kereta mewah kan. Nabi peruntukkan position masing-masing di Madinah itu. Dan Nabi pergi visit mereka, ziarah mereka masa ke semasa. Ini penting untuk anak-anak orang Islam faham. Supaya mereka keluar dari universiti, belajar pandai-pandai, cuba kembangkan sayap itu sebesar yang boleh. Jangan duk fikir nak duk berketiak. Mengharapkan daripada kerajaan untuk dibantuan dan sebagainya. Cuba explore peluang-peluang yang ada. Ini penting. Kalau tidak, umat Islam akan bercerita masalah zakat lagi 20 tahun ke hadapan, yang nak menerimanya terlalu ramai. Betul. Yang nak memberinya kurang. Pasal rangkaian perniagaan ini tidak diperkembangkan. Anak-anak sekalian, ini kalau kat Melaka kita mungkin kena ada bawah CM yang ada, ketua menteri yang ada, kena adakan program-program sebagai contohnya menggalak, motivasikan anak muda ni sebenarnya. Tak kisahlah anda berniagakan keli ke, berniaga kambing ke, berniaga ayam kampung ke, banyak permintaannya kat Kuala Lumpur, kami pun perlukan banyak. Ini kena buka. Barulah kita cerita keseimbangan zakat tu akan berlaku. Kalau tidak, kita akan bercerita dan yang nak keluar zakat ni adalah cikgu-cikgu, pegawai kerajaan, ya, nelayan yang tak seberapa pendapatannya. Jadi kita kena fikir ke arah lebih besar. Dan Islam memandang begitu. Dan menariknya isu zakat ni, bila Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau ialah pemerintahnya antara yang paling panjang, yang paling hebat kan. Umar Khattab radhiyallahu anhu telah memastikan peninggalan untuk anak-anak yatim. Umpamanya bapa meninggal dunia, maka harta tu diuruskan oleh badan yang bertanggungjawab kerana anak-anak masih di bawah 18 tahun contohnya. Katalah peninggalan tahun pertama sebanyak 100,000 kan. Oleh kerana harta tu disimpan, nanti menjelang 1 tahun 100,000 akan tolak 2,500, betul tak? Betul. Tahun berikutnya yang 97,500 tu tolak lagi 2.5%. Betul? Betul. Tahun ketiga dah tolak lagi. Saya kata bila nak berhenti benda ni? Sepatutnya 100,000 tu diambil, diperniagakan. Supaya harta tu tidak habis dimakan oleh zakat. Tengok saya memang cara fikir. Nampak? Jadi mengajar umat Islam ni supaya berfikir memberi, jangan nak jadi penerima sahaja sepanjang masa. Jadi ya Allah ya Tuhan, kalau kita lihat betapa pentingnya umat Islam berkecimpung dalam bidang perniagaan, barulah sempurna cerita zakat kita, cerita wakaf kita, cerita masjid kita, cerita infak kita. Dia perlu dilakukan secara package. Tadilah buat sekali. Jadi kiranya tadi Datuk dah share pasal cerita-cerita zaman Rasulullah dulu. Jadi dulu zaman Rasulullah, kalau nak macam mana Rasulullah macam mengajak diorang bayar zakat. Macam sekarang kita ada mediums online kan. Macam kalau dulu macam mana tu? Ke pergi naik unta, naik ke rumah ke? Ya, sebenarnya bab zakat ni dia adalah satu kewajipan. Sahabat-sahabat Nabi ni merupakan golongan yang sami'na wa ata'na. Mereka dengar je, mereka terus buat tanpa ada paksaan. Kalau ada cerita pun dalam surat Taubah itu, wa minhum man ahadallah la in atana min fadli lana saddaqna wa lanakunanna minas salihin. Ada cerita seorang bernama Tha'labah. Tapi cerita tu sangat terpencil lah. Macam ni ceritanya. Bahawa seorang sahabat ni namanya Tha'labah. Dia miskin. Dia jumpa Nabi, kata, wahai Rasulullah, saya miskin, doakan saya jadi kaya Rasulullah. Rasulullah telah bersabda kepadanya, qalilun tu'addi syukrahu khairun min kathirin la tutiquhu. Sedikit yang kau tunaikan kesyukurannya kepada Allah, lebih baik daripada yang banyak tapi kau tidak mampu untuk menampungnya atau kamu mensyukurinya. Tapi diminta lagi Rasulullah, tolonglah doakan saya jadi kaya.
Nabi kata lagi, tapi akhirnya banyak kali diminta Nabi doakan jadi kaya. Maka dia ada katalah sepasang kambing jantan betina, kambing tu membiak, dia beli dan sebagainya, perniagaan dia makmur, maju. Kemudian pada peringkat awal dia duduk kat Madinah, tapi bila kambingnya terlalu banyak, orang pun bising kan. Kalau kita ada lori duduk parking dalam taman, banyak-banyak orang marah kan. Maka dia terpaksa pindah keluar dari Madinah. Di sini bermula masalah. Kerana bila dia keluar dari Madinah, maka zakat yang diwajibkan kepadanya, dia manipulate. Kan kadang-kadang ada setengah manusia macam tu kan. Macam kita ceritakan tadi, 100,000, 2,500 sebab masih mampu dibayar. Kalau dah pergi 1 juta, 25,000. 10 juta, 25,000. Tapi kalau dah 100 juta, 2 juta, 25 juta. Itu yang dia berat. Jadi dia manipulate. Macam mana bila genap je dekat setahun tu, dikurangkan supaya nilai yang ada tu tidak menyebabkan dia kena bayar zakat. Macam perempuan lah, contohnya emas yang dia ada adalah sebanyak, katalah nilai zakat 15,000 zakat perhiasan kan, hari ni kan, lebih kurang 18,000 macam tu lah. Betul. Jadi bila sampai dekat haul je, dikurangkan jadi 16,000. Jadi tak kena zakat lah. Nampak? Ini namanya manipulate. Jadi apa berlaku pada Sa'labah? Setiap kali zakat, urusan zakat, ketapannya, bilangannya, jumlahnya, dia manipulate. Dia cakap belum habis kira lah, dia ubah, dia adjust dan sebagainya. Kerana mula-mula yang kita ceritakan tadi 100,000 keluar 2,500 masih masuk akal bagi dia. Bila naik 1 juta, kena bayar 25,000 masih okey. Naik 10 juta 250,000 masih okey. Tapi bila sampai 100 juta dah jadi 2.5 juta. Zakat aku macam nilai jutawan. Zakat aku sebuah banglo, zakat aku sebuah sebidang tanah yang mahal di tepi pantai untuk buat kondominium dan sebagainya. Tentu yang Sa'labah tidak rida. Bila tidak rida, dia manipulate. Dan akhirnya dia tidak bayar zakat. Kemudian bila Nabi wafat, barulah dia tersedar kesilapannya. Dia nak bayar zakat zaman Abu Bakar menolaknya. Dan Abu Bakar mengatakan, aku tidak akan menerima zakat seorang yang Nabi telah tolak zakatnya. Kerana dulu dia main-main dengan Nabi kan. Sekarang aku tak nak terima zakatnya. Bila Umar naik jadi khalifah, dia masih datang untuk bayar zakatnya, yang semua orang tahu dia telah manipulate-nya. Sayyidina Umar kata, minta maaf, Nabi tidak terima, Abu Bakar tidak terima, di mana aku nak terima zakat ini? Maka akhirnya Sa'labah mati dalam keadaan melakukan dosa besar kepada Allah SWT. Setengah mengatakan dia mati dalam keadaan tidak beriman. Tapi kisah ni hanya satu sajalah. Kerana bilangan sahabat Nabi ketika Nabi wafat itu, kata Ibnu Hajar, jumlah mereka lebih kurang 70,000. Ada kata 100,000. Ada katakan lebih daripada itu, 150,000 bilangan sahabat Nabi yang ada bersama dengan Nabi ketika Nabi menyampaikan khutbah terakhir di Arafah. Yang khutbah yang pertama dan terakhir hidup Nabi itu kan. Jadi kalau tolak seorang saja kisahnya macam Sa'labah ini. Kerana sahabat-sahabat yang lain, mereka beriman kepada Allah dan Rasulullah dengan sebenar-benarnya. Sebab mereka sentiasa mengatakan sami'na wa ata'na. Jadi walaupun pada waktu itu tak ada kemudahan macam kita dengan internetnya, dengan apa lagi, berbagai-bagai caranya, mereka merasakan itu satu kewajipan yang tidak boleh dipertikaikan langsung. Jadi mereka menunaikan dengan bersungguh-sungguh. Ada kisah seorang Arab, nama dia Zimamah. Zimamah ni dia masuk Islam, dia dengar tentang Islam, dia datang jumpa Nabi. Ceritanya kelakar lah. Dalam Kanzul Umal, dalam hadis-hadis yang dikumpulkan berkenaan dengan iman, Islam dan juga ihsan. Dia datang dari jauh menaiki untanya, dia sampai kat Madinah, diikat unta dia, semua orang tengok. Dia ni seorang pemimpin Arab Badui yang terkemuka lah. Maka dia pun datang, dia jumpa, mana dia anak Abdul Muttalib, mana Nabi lah. Kerana orang Arab dia panggil datuk tu melapak juga. Jadi mana dia cucu Abdul Muttalib, itu maksudnya. Maka Nabi menjawab, akulah orangnya. Dia kata, betulkah aku dengar cerita engkau mengatakan kepada pengutus engkau yang datang kepada kami di tempat kami, bahawa engkau ni utusan Allah? Nabi jawab, betul. Betul ke wahai Muhammad? Dia belum masuk Islam belum maksudnya. Bahawa utusan kau yang datang kepada kami mengatakan bahawa ada sembahyang dia fardukan 5 kali sehari. Betul ke? Nabi Muhammad jawab, ya betul. Betul ke engkau telah memfardukan kami atas perintah Allah melalui utusanmu itu ke tempat kami, kita puasa 30 hari dalam setahun, Ramadan? Dia jawab, betul. Betulkah kami ini dikenakan bayar zakat daripada jumlah harta kumpul kami setahun cukup haulnya, cukup nisabnya, kena keluar jumlah tentu? Nabi kata, betul. Betul ke wahai Muhammad, dalam hidup ini kita kena buat haji sekali? Betul. Maka dia kata, kalau begitulah kata-katamu wahai Muhammad, aku naik sahaja tiada Tuhan melainkan Allah dan kau Rasulullah, aku akan buat perkara ini kesemuanya. Aku tidak akan menambah sedikit pun daripadanya
ataupun mengurangkan sedikit pun daripadanya. Dia mau pergi. Semua sahabat-sahabat tengok. Dan Nabi bersabda kepada para sahabat, kalau dia bercakap betul, dia pasti akan masuk syurga. Jadi maknanya, nak ceritakan kesungguhan para sahabat yang ada pada masa itu terhadap Islam yang diperintahkan, mereka buat bersungguh-sungguh. Mereka tidak akan teragak-agak dan tidak akan memberikan alasan untuk tidak melakukannya. Jadi balik pada cerita ni tadi, malah Rasulullah SAW pada zaman sahabat keterbatasan, bilangan mereka pun tak ramai macam kita. Namun demikian kesungguhan yang ada pada mereka sangat luar biasa. Ya, mereka ni generasi yang terbaik dalam Islam. Ya Allah Taala sentiasa puji mereka. Laqad radhiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah meridai mereka yang baik dengan Muhammad. Allah meridai Ansar dan juga Muhajirin. Jadi ada banyak ayat pujian pada mereka. Kesungguhan mereka untuk mengeluarkan zakat sekali sampai perintah Allah je, terus buat. Tak ada banyak persoalan. Ya, jangan jadi macam sebahagian daripada umat Islam ini tau. Ini cerita benar-benar berlaku. Di sebuah sekolah, tak tahulah sekolah mana, atas angin ke bawah angin ke. Maka persatuan ibu bapa dan guru mendapati keadaan kelas agak panas. Panas kerana tak cukup angin bergerak, tak ada kipas. Maka datanglah satu cadangan daripada seorang ibu bapa, bahawa alangkah baiknya kalau kita semua berderma nak. Jadi kalau kita ni ada jumlah banyak ni, kelas anak kita ada banyak ni, kalau setiap kita keluar sebanyak RM100, kita dapat pasangkan aircon dekat sekolah kita. Macam sekolah anak-anak bangsa lain yang ibu bapa mereka sangat bersungguh-sungguh untuk memberi kepada anak mereka kemudahan dalam belajar. Maka mereka pun mengira, tak cukup, kita tak mampu nak belikan aircon. Kalau seorang keluar RM100, ramai yang tak mampu. Okey, kalau gitu kita keluarkan sebanyak RM50. RM50 pun tak mampu juga. Tak apalah, kita keluar seorang RM30 dan kita belikan kipas angin. Kita tambah kipas angin yang ada dalam bangunan sekolah kerajaan ni. Maka akhirnya keputusan pun dibuat dan mereka pun bersetuju. RM30 mungkin besar pada sebahagian, tapi kebanyakannya mengatakan okey. Maka dibelikanlah. Tapi ada suara-suara sumbang yang bertanya, anak saya dah tingkatan 5. Nanti kalau lepas tingkatan 5, kipas ni nak buat apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nak pecahkan kipas tu, nak belah-belah bagi-bagi. Tengok, bayangkan semangat yang ada pada orang bukan Islam dalam bab berderma yang tidak berkira-kira, dengan semangat yang susah nak ulas lah perkara ni, yang ada pada orang Islam sendiri, yang padahal dalam hidup mereka sentiasa membaca wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa yang kami beri pada mereka, mereka nafkahkan sebahagiannya. Bukan Allah suruh semua pun. Ya, maka dalam bab itu pun masih kita nak berkira. Mentaliti macam ni yang saya sebut daripada awal tadi dapat diatasi bila umat Islam ni berfikir mereka ada akhirat. Dan mereka kena jadi orang yang mulia. Contohnya berniaga ke, jangan rasa tak cukup, asyik-asyik tak cukup je, asyik-asyik nak minta saja. Ya, jadi kita kena pandailah. Sebab itu dalam hadis mengatakan al-iktisadu nisful ma'isyah. Berkira-kira dan pandai membawa kiraan itu adalah sebahagian daripada kehidupan. Kita umat Islam pada ini kadang-kadang kita rasa takut bila melihat. Mereka hanya mengharapkan kepada simpanan hari tua yang dipanggil sebagai KWSP saja. Ada duit habis beli. Bergolok bergadai. Kalau dia pergi makan beratur panjang-panjang dia sanggup. Dia beli pakaian. Ini dah urusan lain. Tapi penting untuk disebut bahawa dia tidak ada kiraan masa depan. Sedangkan kita tahu kan Nabi SAW, Nabi membangunkan jiwa perniagaan yang saya sebutkan daripada tadi ketika anak Ja'far ni mati syahid. Maka Nabi mengambil anaknya untuk jadi anak angkat dan juga bagi pimpinan rakan sebaya ke untuk berniaga dan sebagainya kan. Ada seorang lagi cerita ni menarik. Nabi melihat budak ni ada talent, kebijaksanaan. Nama dia Urwah al-Bariqi radhiyallahu an. Budak ni muda lagi, belasan tahun. Tapi Nabi tengok budak ni, dia ada karakter, ada kualiti, ada talent. Nabi sengaja nak ajar sahabat-sahabat lain yang barangkali yang tidak ada semangat seperti itu. Hari itu musim raya kurban. Nabi kata pada Urwah, nah, aku bagi engkau $1 dinar ni. Engkau pergi ke pasar Madinah, wahai Urwah, engkau belikan untuk aku seekor kambing. Harga $1 tu macam kita ini RM1,500 lebih kurang. Maka Nabi bagi kepadanya $1. Urwah dia pergi ke pasar di Madinah. Surprisingly, dia pergi ke pasar ni, dia dengan $1 yang dia beli seekor kambing tadi, on the back nak pulang kepada Nabi, dia jumpa orang, dia tanya, nak beli tak ni kambing Nabi? Berapa harganya?
2 dinar. 2 dinar. Dia beli 1 dinar. Dia nak balik, dia jumpa seorang, dia kata nak beli tak ni kambing Nabi? Nak beli 2 dinar. Orang tu bagi padanya 2 dinar. Dia ambil kambing itu. Dia pergi semula ke pasar dan dia beli lagi seekor kambing. Dan kini bersama-sama dengannya ada seekor kambing dan 1 dinar. Dia balik, dia pulang kepada Nabi. Dia kata, Rasulullah SAW, ini kambingnya, ini 1 dinarnya. Nabi tengok, Nabi berkata seolah macam aku dah agak dah. Nak tunjuk pada semua yang lain, nak jadi macam dia lah. Ambil peluang, gunakan kesempatan yang ada dengan cara yang halal, gunakan talent yang ada, based on knowledge yang kita ada, bahawa kita kena leverage kan semua ni secara package supaya umat Islam menjadi yang diumpamakan menjadi orang yang berniaga. Mereka akan keluarkan zakat, mereka takkan minta bantuan. Maka semangat ini kena ditanam, disuburkan. Jadi maknanya al-iqtisad nisful ma'isha ni tadi, bahawa kebijaksanaan mengatur kehidupan ialah sebahagian daripada daripada kehidupan. Kita bukan nak minta banyak, tapi kita nak minta benda yang bertepatan dengan keperluan kita. Kat situ perlunya satu kebijaksanaan, talent, bahawa kita ni mempunyai satu knowledge apa yang kita buat tu, bukan kita nak berlebih-lebihan seperti yang berlaku pada hari ni kerana nak tunjukkan pada orang kemewahan. Ya, kadang-kadang kita rasa umat Islam kena berubah lah. Jangan asyik nak menerima bantuan saja, tidak mahu memberi peluang yang lain. Ya. Kadang-kadang daripada benda yang kecil-kecil pun jadi satu perkara tanda tanya bagi kita. Ada sebuah masjid. Masjid ni menjadi tempat persinggahan orang travelers. Orang nak pergi musafir lah. Jangan jauh, mereka keluar daripada highway, mesti berhenti kat masjid ni. Maka kita lihatlah masjid ni pada musim perayaan. Sampahnya penuh, pampersnya dibuang dalam bilik air, kadang-kadang ditinggalkan begitu saja. Tabung masjid tidak meningkat, kekotoran ditinggalkan. Kenapa begini sifat orang Islam? Takkah mereka rasa sense of belonging? Aku berhenti kat masjid ni, aku pergi ke tandas sebagainya, aku buka puasa. Takkah baik kalau aku berfikir untuk bagi derma kat masjid ni? Betul. Ni aku pakai elektrik ni, aku masuk bilik air, aku guna air ni. Jadi sifat seperti ni yang saya sebutkan tadi, sifat kurang. Kebesaran, benda perasaan macam ni kurang dari mereka. Kita tahu kan masjid nak dapat pekerja pun susah. Betul. Kalau kita tinggalkan pampers anak kita yang berbau itu, najis dan sebagainya, tinggal dalam tu sampah, mungkin sebulan, mungkin setahun ada kat situ. Takkah kita fikir rasa bersalah macam tu? Betul. Jadi ini sifat-sifat yang kita gambarkan tadi, dia kalau boleh time senang, dia nak senang sepenuhnya. Susah, engkau fikirlah. Jadi kita tak mahu sifat macam ni. Sebenarnya orang yang terima zakat bukan keadaannya seperti itu. Di tahun ni diterima zakat, tahun depan dia pula kena menggerakkan dirinya untuk membagi zakat pula. Betul. Ya. Betul. Macam mana kalau saya tak yakin duit zakat saya sampai pada asnaf, dan zakat ni sekadar ibadah atau juga sistem ekonomi? Boleh tak Datuk ulaskan lebih lanjut tentang soalan ni? Secara kasarnya, zakat ni wajib. Zakat ni rukun Islam, wajib. Sedekah adalah sunat. Dia ada beza tau. Macam kita sembahyang Jumaat dengan sembahyang duha. Beza tak? Beza. Jumaat wajib bagi lelaki. Duha itu sunat. Maka sedekah adalah satu yang menyempurnakan kekurangan yang ada pada zakat. Jadi kita dituntut untuk buat ibadah sunat in order to cover. Mungkin ada dalam ibadah fardu yang kita buat itu mungkin ada kekurangannya. Macam kita buat puasa sunat untuk cover, mungkin puasa Ramadan kita ada kekurangan. Macam kita sembahyang sunat untuk cover kekurangan pada sembahyang fardu. Kita buat sedekah yang hukumnya sunat untuk cover kekurangan pada zakat yang mungkin berlaku. Jadi kepada yang bertanya soalan zakat ini, boleh tak sedekah mengambil tempatnya? Jawapannya tidak boleh. Zakat wajib dikeluarkan kepada pihak yang bertanggungjawab menguruskannya. Macam kita kat Melaka ada pusat zakat, wajib dikeluarkan kepada pusat zakat. Seandainya ada di kalangan keluarga kita yang susah sekalipun, kita boleh bagi sebagai sedekah. Ya? Dan ini digambarkan oleh Syekh Mutawalli Syarawi tadi, bahawa kita ni adik-beradik sifat takaful, ta'awun, tasanud. Berarti kita dalam konteks kekeluargaan ni, kita tengok siapa yang susah untuk kita bantu, dia keluar daripada kesusahan. Jangan dia minta lagi. Ya, sebagai contoh, tengok indahnya Islam. Haji wajib sekali seumur hidup. Tapi bagi saya, sebagai seorang kaya contohnya, saya tidak boleh wajib jumpa dengan adik saya berkata, "Dik, kau nak pergi haji ni, abang bagi kau 50,000. Kau wajib pergi haji Padahal rumahnya berlubang-lubang. Anaknya masih belajar kat universiti tak cukup. Mungkin ada keluarganya yang sakit. Jadi kita bagi dia duit, kita tidak boleh mewajibkan benda yang tidak wajib ke atas dia.
Jadi balik kepada perkara ni tadi, kalau kita sebagai keluarga mempunyai sifat takaful ni tadi, mana membantu ta'awun. Jadi kalau ada yang susah, kita bantu dia sampai selesai urusan kesusahan hidupnya. Dan zakat tetap wajib kita keluarkan kepada pihak berwajib. Jadi kalau umat Islam bertindak sedemikian, berfikir dengan mencermati tuntutan tanggungjawab dalam Islam seperti yang ditunjukkan di sini, insya-Allah keadaan akan jadi lebih baik. Orang memerlukan pun akan berkurangan dan zakat dapat ditadbir, urus selia dengan benda-benda yang lebih membantu perkembangan umat Islam. Ya. Okay. Sebab ada juga soalannya, ada juga lah macam kadang pakcik-pakcik, makcik-makcik datang kat saya, dia kata zakat ni kalau bayar pun belum tentu agihkan betul, baik bayar zakat sendiri je. Jadi apa pandangan Ustaz terhadap mentaliti macam tu? Sebab kita nak mudahkan urusan dia untuk bayar zakat kat kita, so kita boleh agihkan, kita boleh tolong dia agihkan. Tapi dia rasa better dia agihkan sendiri sebab dia rasa dia tak percaya pada institusi zakat ni. Allah menyatakan surat Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan min Allah. Zakat ni diwajibkan kepada 8 asnaf yang kita semua tahu lah. Fakirnya, miskinnya, orang yang musafirnya, orang yang terdampar dalam perjalanannya, kemudian orang berhutangnya, dan amilin, orang yang bertanggungjawab menguruskan zakat itu sendiri, ada peruntukannya. Sekarang soalan kepada pakcik ni, dia mampu tak bagi kepada 8 golongan tu? Katalah dia mempunyai RM800, dia mampu tak cari 8 golongan itu? Dia tidak akan mampu. Betul. Keluarganya cuma ada di kalangan yang 8 tu, cuma keluarganya miskin ataupun yang sakit saja. Sedangkan tanggungjawab harta yang terkumpul itu untuk dizakatkan akan ditadbir urus oleh pusat zakat ni tadi, yang lebih mengetahui keperluan masyarakat keseluruhannya. Ini kalau kita fikir secara mikro lah. Kalau makronya, besarnya, kita akan lihat bagaimana banyaknya coalition telah dibuat, pusat rawatan Islam yang boleh memberikan rawatan kepada umat Islam, lepas tu menghantar pelajar ke luar negara. Ini kesan daripada zakat yang tak berurus dengan betul. Saya bukan orang zakat ya. Jadi bila saya cakap ni, kapasiti saya sebagai pemerhati luar dan perlu berkata adil kepada tanggungjawab zakat yang telah ditadbir urus dengan baik oleh kebanyakan pusat zakat. Jadi mengatakan bahawa saya akan mentadbir urus sendiri, ini haram hukumnya. Tidak boleh hukumnya. Kerana Allah menyatakan zakat itu menurut jumhur para ulama, dalam kebanyakan mereka mengatakan ia hanya dapat ditadbir oleh pihak yang memegang amanah. Macam negara kita, alhamdulillah, di setiap negeri ada pusat zakat masing-masing. Mereka yang akan menguruskan benda ini. Mereka yang tahu, mereka memanglah nak keluar zakat, nak terima bantuan, apa-apa berkaitan dengan keuangan, dia perlu ada satu transparansi lah. Takkanlah kita nak terima bantuan boleh pergi juga zakat dan ambil ikut sewenang-wenangnya. Mestilah ada rekod yang tertentu dan sebagainya. Kerana itu duit orang ramai, itu adat lah. Itu yang kita tidak mampu lakukan sebagai individu. Betul. Jadi sebagai agensi yang dibertanggungjawabkan, mereka ada kapasiti itu, mereka ada pekerja, mereka boleh pergi cek. Mungkin ada kelemahan-kelemahan yang berlaku, tapi tidak sepatutnya seorang mengatakan saya nak takbir urus sendiri. Benda itu tidak betul, tidak menepati ruh Islam. Dan yang kita takut, dia merupakan satu perbuatan yang haram kerana kita memandai-mandai dalam satu perkara yang telah ditetapkan Allah, ada kaedah pengagihannya. Jadi kena ingatkan diri kita bahawa kalau kita nak bantu adik-beradik, itu namanya sedekah. Tapi kalau kita nak keluarkan zakat, kita mungkin boleh pergi pada zakat mengatakan saya keluarkan zakat ni, banyak keluarkan, saya keluarkan RM5,000, alhamdulillah. Tapi boleh tak tolong pastikan saudara saya yang susah kat sana tu mereka dapat terima? InsyaAllah pusat zakat akan bagi kerjasama. Saya yakin pusat zakat mesti ada mekanisme ke arah macam tu kan. Saya pengeluar zakat Tegar dah 10 tahun saya keluar. Tapi baru saya tahu ada keluarga saya susah kat tempat sekian-sekian. Boleh tak pusat zakat tolong pergi pantau? Ada nombor telefon mereka. Sepatutnya begitu. Jadi kita boleh selesaikan semua masalah dengan syarat kita mengetahui lunas-lunas hukum dan juga peruntukan yang ada dalam Islam. Okey, baik, faham. Jadi sekarang ni kita dah zaman moden, so kalau macam tak perlu pergi sini untuk bayar agih sini pun tak apa. Just bayar zakat dekat kita punya sekarang Zakat Melaka ada online platform, boleh bayar dekat laman web kita. So kita dah memudahkan rakyat Melaka ni untuk bayar zakat di negeri Melaka. Jadi dah banyak sangat intipati yang kita dapat melalui sharing Datuk ni.
Jadi sampai di sini sajalah kita punya podcast pada hari ini. Terima kasih banyak Datuk atas perkongsian yang penuh bermakna. Kepada pendengar, ingat masa untuk tunaikan zakat adalah sekarang. Jangan tangguh-tangguh. Okey, kalau nak mudah, buka je laman website kita www.izakat.com, klik bayar, selesai. InsyaAllah dipermudahkan. So rezeki korang pun akan sentiasa upgrade dan jiwa pun update. Jadi sampai kita bertemu lagi dalam podcast Sembang Sikit Tapi Sampai. Assalamualaikum. Bye.